Dekat Sungai Petani ni ada satu pot makanan yang best. Ada nasi, laksa, cendol, ABC. Semua ni yang boleh dapat dekat Nasi Abewo, Taman Tuanku Hamina. Best seller dekat sini mestilah nasi Abewo ayam ni kan. Ayam dia digoreng panas-panas bagi dekat hampa tau. Berkena dengan gulai, sambal belacan dia. Memang sedap weh. Dekat sini pun ada nasi daging belengan. Dia rasa macam masak kicap tapi dia ada aroma tersendiri tau. Yang mana yang hantu laksa tu hampa boleh mai try dekat sini. Kuah dia tu memang pekat elok. Gabungan rasa pedas, masam, tofu. Memang layan weh makan laksa dekat sini. Kalau hampa nak makanan ringan, dekat sini pun ada ropot leko tau. Yang ni kami try dia punya ropot leko cheese. Memang rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Yang paling special dekat sini mestilah dessert depa. Untuk ais kepal jagung ni, layer pertama depa dah letak susu dengan jagung. Lepas tu layer yang kedua depa siap letak aiskrim lagi tau. Yang ni kalau makan time tengah hari apa nak kata kan. Yang paling kami favourite dekat sini depa punya ais kepal coklat. Dia ada letak kacang. So bila hampa makan tu ada rasa rangup-rangup. Yang ni memang sedap weh. Yang bestnya dekat sini depa memang tak kedekut bahan. Yang ni pula kami try depa punya ais kacang special. Dan nama pun ais kacang mestilah ada kacang. Siap ada aiskrim dengan biskut curut tu. Lepas tu siap drizzle dengan coklat lagi weh. Memang puas hatilah makan. Last kali kita try depa punya cendol. Untuk cendol ni ratio ingredient dia memang terbaik. Rasa dia berlemak elok, tak over manis. Kalau yang macam ni orang tua-tua cukup suka lah. Kedai depa ni buka setiap hari tau. Kami letak menu juga. So senang lah hampa nak bajet kan. So tunggu apa lagi, hampa jangan lupa singgah.